Kalau you boleh belanja ayah you satu treatment, you nak belanja treatment apa? Okay, kalau I nak belanja my father treatment, I think I nak belanja dia facial microdermabrasion, because selama 60 lebih tahun dia hidup tu, I tak pernah tengok dia buat facial. And I pun nampak dia banyak sangat blackhead yang geram. And that's why I want him to do the microdermabrasion, because mami dah buat dah, papa je belum buat lagi. I rasa nak belanja treatment untuk hair loss kot, sebab dia dah diffuse pattern. So I think nak bagi apa-apa treatment untuk hair loss. I rasa facial lah, sebab muka dia berlubang kan. So macam I juga, so I macam dapat ni daripada dia lah. So I rasa facial lah. I nak belanja dia hair loss treatment, sebab rambut dia, biasalah dah tua kan, rambut dia dah botak. So I nak belanja dia hair loss treatment.